ada pendidikan individual, kita ada pula senior pada untuk curriculum. Manakala kalau dari segi uniform, dia lebih kepada membina jati diri murid sebab dalam bidang uniform kita belajar ini untuk belajar kawan, belajar pemasaran sebagai bersih, kataan, itu dia dan juga dalam uniform dia kaitan dengan topik dalam pendidikan jasmani. Hanya dia pendidikan luar. Ini memang bukan perkara yang dan bukanlah kata kurang penting atau lebih penting. Bila ada sama-sama curriculum dan curriculum ada dalam dengan bawah satu pasal pendidikan yang sama. Maksudnya, jadi sekitar dari itu membantu perkembangan murid. Bagaimana kita boleh cakap curriculum ni lebih memberi ruang kepada murid untuk mempraktikkan teori-teori yang diorang belajar semasa di belajar. Jadi curriculum lah untuk kita bagi ruang peluang bila kita buat sesuatu yang lebih sifatnya cara berpraktikkan. Sebenarnya tak mengenai kebangan, jadi dari segi orang nampak datang dia dari segi ataupun yang paling dulu untuk melatih belajar. Okay, baik. Utamanya yang paling utama sekolah ini adalah spesifik. Kita dah ada pandang pun pandang kita tak mampu untuk buat pandang bola yang lain. Macam kita, jadi kalau macam bila latihan masa tumpang dengan tempat lain lah, misalnya di sekolah bila masa kita padang kampung, macam yang baru-baru ni kita ada pembangunan dewan tu, jadi kelangan pun dah ada. Jadi untuk latihan takraw di kampung tu kita dah tumpang latihan macam bola tampar tu pergi ke Seri Tanjung untuk berlatih. Dan kalau kriket dari segi kriket kampung besar, jadi kat sekolah ni hanya mampu buat latihan yang asal saja. Dengan bila kami nak bermain kita terus yang pertama adalah dari segi. Okey, yang kedua dari segi kemahiran guru. Betul memang misalnya guru yang datang pun bukan dah pilih-pilih disebutkan kena ada kemahiran bukan. Tapi yang ada jadi memang betul ada, tetapi kita boleh atasi sebab kita betul dalam tingkat di atas syariah dan negeri kita ada punya kursi itu. Jadi tanya orang akan berikan fokus ini. Dan ada juga guru-guru ni yang ada inisiatif sendiri untuk belajar. Kita ambil lesen, belajar latihan secara sendirian. Contoh kita ada yang ambil latihan ikan dengan bola balik tu ada sebab effort sendiri. Jadi dari segi itu sebenarnya bagi saya ia adalah pegangan tapi boleh diatasi jika guru itu sendiri ada kemampuan untuk membuat sesuatu kemahiran. Baik, untuk menariknya pertama kita kena bagi murid-murid ni faham kenapa program ini penting pada mereka dan apa kelebihan kepada mereka di pendidikan pribadi. Jadi di sini kita ada penilaian PDSK. Bisa dengar kan? Jadi PDSK ni biasanya 10% dia akan mempengaruhi pemasukan dari sekolah rendah dan sumber untuk ke sekolah khusus macam SPP, SMK sebenarnya. Dan manakala kalau sumber untuk universiti dari sekolah Melaka 10% untuk merit untuk masuk ke sekolah khusus daripada PDSK. Oleh itu kita kena sentiasa ingatkan mereka kepentingan dan itu segi itulah peluang untuk menunjukkan ke sekolah menengah ataupun universiti kalau sekolah menengah. Okey. Kedua kita kena buat aktiviti itu menarik. Okay. Banyak aktiviti yang lain bila kita ada musuh pertandingan. Macam tu. Bila kalau sekadar macam banyak tahun contohnya belajar masuk unit nak pun dia sama je tapi tak ada kembali. Jadi kita bagi orang macam ada musuh pertandingan ataupun ada matlamat yang jelas. Contoh kalau uniform kalau saya contoh kanak-kanak kalau kanak-kanak dia ada anugerah rambu kanak-kanak yang dia kira peringkat dia kebangsaan pada kebangsaan. Jadi itu yang boleh dicapai oleh murid. Kalau di Islam dia ada tutur lima usul kan. So, kalau yang kalau ni pun ada dia tengok apa dia tu ada berapa dia nampak sama mereka kalau dari segi sukan dia ada MSS MSSD kan. Jadi kita bagi ruang mereka bersaing dulu. Kalau mereka dekat dalam sekolah dia rasa benda tu tak biasa kita ke mana kan dia bagi ruang matlamat. Allah dia akan sama juga dengan kuliah akademik macam satu anak Melayu senior dia bagi ruang masuk pertandingan. Itu nanya benda yang benar ini. Okey, satu banyak kita ada dalam bidang lain. Tahun lepas sekolah kita mendapat tempat kedua bola baling lelaki untuk digunakan tinggi. Masa kami bersekolah tempat keempat menjadi kelas meningkat. Dari segi uniform kita ada Islam, tapi tahun lepas ada yang orang ada dapat. Dan kalau untuk akademik kita adalah mengikuti pertandingan peringkat atau peringkat kebangsaan apa nama nanti peringkat itu adalah pertandingan pidato. Okey, bagi saya peringkat sekolah tu untuk pencahayaan. Okey, untuk peringkat sekolah nanti insyaAllah pada hari esok kita kembalikan kita kerjasama dengan UM dengan kita akan modul khusus kepentingan dengan perkemahan ni kita kerjasama dengan pihak BKS itu waktu komisi swasta itu yang akan ada mereka lah. Lepas tu insyaAllah pada bulan 8 kita akan adakan bulan lain ini kita akan ada sambutan hari penegara dan lepas tu kita akan ada insyaAllah kita masukkan tahunan sekolah pada bulan 10. Sebab katanya tugas sekolah ni kita rasa buat ulang ada isu depan hari ini dan kita masalah pembinaan jadi ada pada masukan jadi pada bulan 11 dan akhir saya kita akan adakan hari anugerah curriculum dan sama sekali lah guru dan murid-murid dan kita pernah curriculum itu segi sekolah lah.
Kalau dari segi yang penyataan luar, Allah yang paling dekat kita akan ada sukan tak pro, bola sepak, MSST. Lepas tu bola baling bersama MSST. InsyaAllah akan ada rezeki dekat negeri. Dan sekolah ini juga akan menjadi salah satu sekolah penoleh untuk olahraga mereka di masa. Jadi perlu dalam. Tapi harap cikgu tak sebenarnya murid ni dapat manfaat daripada aktiviti itu. Okey, dari segi baik, kalau tu kan kita tadi kalau segi markah PJSK ni boleh membantu mereka untuk masuk ke sekolah khusus. Okey, yang kedua, lebih penting iaitu pengalaman. Kurikulum ni daripada pengalaman. Kalau kita berada kat sekolah kan, apa pentingnya? Apa yang kita buat, apa kita buat, kita berada sebagai apa, kita suatu murid dah kan. Jadi hanya kita